Okey guys, kereta saya ni dah genap setahun. Saya dah guna kereta ni dengan mileage dah pergi ke 21,000. Itu baru je servis. Ni nampak ni. Tahun depan bulan 4 kena servis balik lah untuk 29,000 minyak hitam. Itu Pro 2 recommendkan untuk tukarkan minyak auto gear pada 20,000. Jadi saya ikut manual, dalam buku dia kata 40,000. So saya tanya dia boleh ke mana yang bersatu yang boleh ikut. Dia kata tak apa, nak ikut buku boleh, nak recommend Pro 2 pun boleh. Jadi saya rasa baik ikut buku kan. Buku kata 40,000 baru tukar minyak ITF lah. Buat sekali dengan dia punya filter. Dia punya filter pula dengan filter auto tu sekali. Kan, kalau tak hari tu buat pun dekat 400 lebih lah guys pergi. Pisang. Tu servis hari tu pun dah pergi 200 lebih. Jadi apa yang saya boleh kongsi kat sini, setelah menggunakan Beza 1.0 ni, condition kita makin lama makin okey guys. Pick up pun makin lagi bencana. Tapi saya tak adalah layan-layan macam gila-gila nak tekan minyak kuat selepas traffic light hijau. Selalunya kalau kita tengok dorang bawa kereta selepas traffic light hijau tu nak tekan kan. Jadi ni tak perlu je guys. Kita kena jaga dia punya auto gear. Right. Satu lagi yang saya boleh kongsikan, aircon alhamdulillah guys. Setelah saya pakai cabin filter original Pro 2 tu balik, sampai sekarang aircon macam ni je saya buka. Tak ada nak kasih lebih-lebih sampai sini, tak ada. Macam ni je. Kalau sejuk sangat saya akan pergi pulas kat sini. Buka nombor 1 je. Kalau panas buka nombor 2. Nampak macam okey lah. Tak perlulah nak pergi order-order dekat Shopee ke untuk cabin filter yang apa tu, cakol ke apa semua tu. Itu buang-buang rasa guys. Sebab saya dah pakai, mendatangkan susah pada diri saya. Guys, ada kawan-kawan yang guna Beza 1.0, bolehlah share sikit apa pengalaman setelah guna 1.0 ni. Ada tak rasa menyesal ke, rasa seronok ke? Bolehlah share. Bagi saya rasa seronok. Minyak pun safe kan. Walaupun dia tak laju macam 1.3, tapi saya rasa seronok. Seronok kan. Nak bayar bulan-bulan pun steady kan. Minyak pun orang kata tak perlu nak banyak-banyak kali isi. Saya isi minyak macam ni lah. Seminggu RM3 kan. Ambil anak sekolah apa semua, pergi kerja. Okey lah. Apa nak laju-laju lagi. Okey, satu lagi Android. Siapa nak pasang Android yang baik-baik macam saya tengok lah, Mohawk ke, Pioneer ke, Keyworth ke, boleh pasang kan, no problem. Saya dah tanya geng Pro 2 saya, technical punya, kalau nak pasang jangan potong wire. Potong wire dekat belakang tu, lampu reverse tu. Lampu reverse dia potong, dia sambung untuk kamera belakang. Kamera kat belakang. Apabila buat macam tu, dia akan mengganggu pada sistem elektrik kereta ni. Wiring kereta lah, boleh panggil macam tu lah. Dia punya komputer box dan apa semua dah ganggu. Jadi secara tak langsung kita punya gear reverse tu dia akan delay. Saya dah rasa guys, baru saya tahulah selama ni benda tu tak boleh. Jadi kalau nak pasang reverse kamera boleh, tapi kena cari wire switch dekat sini. Mana wire switch? Kalau Pro 2 Beza Advance dia dah ada dah switch dia, sebab dia memang ada kamera belakang kan. So kalau model macam ni dengan model X kena cari. Kalau dia ada soket terus connected kat sini. Jangan nak potong-potong, bahaya guys. Saya pun tak berani nak pasang dulu. Memang ada teringin nak pasang Android. Tapi boleh pasang Android, tapi jangan ada reverse kamera lah. Kalau nak pasang, kita buat manual. Wiring manual je. Kita ada on off kat sini ke, switch ke, ataupun
yang saya kata tadi lah, kena cari Swiss socket dekat sini. Okay, sajalah guys untuk video pendek saya hari ni. Kita jumpa di video-video akan datang. Terima kasih guys kerana sudi menonton. Assalamualaikum, bye bye, peace.